Alhamdulillah, proses pemasangan atap rembia sikit. Kita pasang dulu yang mana yang ada kan, nanti baru kita trim sikit. Alhamdulillah, nampak nice lah. Itu dia. Tak ada nak pasang lah, kena balik jemaat dulu. Nanti sambung balik. Kita akan habiskan petang insyaAllah kot. Habiskan yang mana ada dulu lah. Kalau tak cukup pun sikit lagi ya. Kita buat pintu gerbang kan. Nanti akan ada pagar ni kat sini ni, akan ada pagar. Oi, tak mudah nak buat macam ni. Nampak macam senang. Orang tengok proses dia tu nak dapatkan kayu-kayu untuk nak naik pasang tu kan. Kena nekat sungguh lah. Alhamdulillah. Kita tengok kita tengok ni Itu dia. Nanti kita akan habiskan lah. Nanti sebelah atap ada lagi, banyak lagi atap kat sana. Ya Allah, lancar urusan. Tinggi. Nak bubuh tangga tu kena seorang tak boleh pegang, kena dua orang baru boleh pasang. Nice lah, nice kalau dah bubuh penuh elok lah. Alhamdulillah. Tu atap ada lagi sikit, belah keping. Akhirnya ya Allah.